Siapa yang tuan-tuan nak tahu tak ilmu pelari yang paling besar? Saya nak ajak ilmu pelari. Tuan-tuan nak belajar tak ilmu pelari yang paling mustajab, yang paling besar, tak ada tandingan, tak ada lah tok guru mana pun tak lawan, ulama mana pun tak lawan pelari ni. Nak tak? Pelari ni tuan-tuan, tak ada tok guru yang boleh lawan pelari ni, tak ada ulama yang boleh lawan pelari ni. Sampai tu ulama tak lawan pelari ni, hebat ni. Cukup menjadi. Pelari tu semua ada kat kita. Nak tak tanya? Okey. Mereka kata tak ada tok guru boleh lawan pelari ni. Tak ada ulama boleh lawan pelari ni. Sedangkan ulama tu warisan Nabi pun tak boleh lawan pelari ni. Dia kata kacau. Dia kata kacau. Ni ajaran sat mana pula dah mai. Tuan-tuan, saya baru ni saya pergi Mekah. Saya pergi umrah. Saya balik tu, satu orang anak muda dengan mak dia main kat saya. Satu orang anak muda dengan mak dia main kat saya. Kan? Dia kata apa? Ustaz Lutfi ni? Saya anggap apa? Ya saya. Ustaz, saya ni hajat Ustaz sangat-sangat ujar Ustaz. Kan? Dia tanya saya, ajak apa tanya dia? Dia kata, saya ni Ustaz, saya nak minta Ustaz, boleh tak ajak saya pelari? Dia suruh ajak pelari. Saya tengok mak dia. Jadi dia tanya saya dah, ada tak Ustaz kau boleh ajak saya satu pelari yang cukup besar, tak ada tandingan. Dia kata macam tu. Saya kata kat dia, adik tahu tak pelari dah tepi adik tak payah cari jauh. Pelari ni ada kat adik tak payah cari. Pelari ni dia kata mana, siapa dia ada saya kat diri dia dak. Sebelah adik tu, mak dia tu lah pelari paling besar. Tak ada lah ulama yang paling berkat doa Malik Ludah. Tak ada dah apa yang boleh besar. Hanya doa mak yang paling besar, Malik Ludah. Ibu tu lah, bapa kita lah pelari yang paling besar. Tuan-tuan, ibu bapa kita lah pelari yang paling hebat. Ibu bapa kita lah pelari yang paling besar. Doa ibu, doa bapa paling mustajab untuk anak-anak dia. Jadi pasal apa lah kita nak minta pelik-pelik jumpa Tok Pami, Tok Kong apa semua. Ibu dah tak ada. Kalau tak ada ibu, baca Fatihah, hadiah kat ibu. Kerak baca, banyak baca. Baca Fatihah, hadiah ya ibu. Hadiah bagi ibu. Niat. Ni, saya dah tak ada mak dah. Kalau saya ada, saya jaga betul-betul. Saya tak ada mak dah. Kalau saya ada mak, saya jaga mak saya. Mak mentua saya pun saya sayang. Ayah mentua saya pun sayang, saya jaga. Kan? Sebab apa? Pelaris yang paling besar pada ibu bapa kita. Nak beritahu saya tuan-tuan, Tok Sah pergi jumpa lah Tok Pawang, Tok mana, ibu bapa kita. Banyak baca Fatihah, hadiahkan kepada ibu bapa kita. InsyaAllah bisnes kita berjaya. Banyak baca Fatihah, duk saja baca Fatihah, hadiah, baca Yasin, hadiah, baca Qul Huwallah, baca hadiah. Apa baca hadiah kat ibu bapa kita. InsyaAllah perniagaan kita akan maju. Tu. Jangan fikir lain. Saya kata siap. Kalau saya tak pandai baca Quran, baca Fatihah, hadiahlah mak hang tu. Hadiah kat pak hang tu. Mereka lah pelari yang paling besar. Saya pernah ajak satu hamba Allah, amalan saya berjaya, jutawan dah ni. Jutawan. Saya rasa dia mungkin billionaire lah ni. Dia amalan ni, dia jaga orang tua dia sampai orang tua dia mati. Kaya dia. Jadi, saya bila sebut cerita ni, saya nak cerita satu tuan-tuan, cerita tak? Cerita sedih tuan-tuan. Cerita sedih. Cerita ni berlaku, bapak dia kawan saya. Cerita sedih tuan-tuan. Dan cerita ni saya tak mau sebut orang tu duduk di mana, tapi cukup setakat kulim saja. Kan? Cukup setakat kulim saja saya sebut ni. Dia satu orang kontraktor yang, bapak dia ni, kawan saya ni, satu kontraktor yang besar, yang hebat, yang berjaya. Dia buat jalan raya, dia buat semua highway, dia buat dahsyat tak tuan-tuan. Dia ada mesin grinder sendiri, semua sendiri. Lori sendiri, mesin tar sendiri, semua sendiri. Dan dia satu bisnes yang cukup berjaya. Dahsyat lah bagi saya. Kan? Lepas tu, dia ada seorang anak lelaki. Dia ada seorang anak lelaki. Dan anak lelaki dia ni pula kahwin dengan adik kawan saya. Anak lelaki dia pula kahwin dengan adik kawan saya. Kan? Apa yang sedih sini?
Sedihnya, bila dia kahwin saja tu, maka dia pinggirkan orang tua dia. Orang tua dia ni, kerana sayang ke anak, dia serah semua lesen kontraktor tu ke anak. Duk kat kulit, berlaku kat kulit ya. Saya tak mau sebut kat mana, tapi dekat kulit kot. Dia serah semua lesen kontraktor ni ke anak. Dan anak tadi tu, bila ada bini cantik, tuan-tuan tahu apa dia buat? Dia halau ayah dia keluar pada rumah. Dia halau ayah dia keluar pada rumah. Dan ayah dia ni, dia duduk rumah pondok kecil ya. Sebelah tak jauh mana dengan rumah dia. Tak jauh mana rumah dia. Rumah kecil dia duduk. Dan kebetulan waktu Zapi tu, mak dia lumpuh. Stroke lumpuh. Ayah dia kata mesti lama. Dia main jumpa saya, minta tolong. Dia kata, kak lumpuh lagu ni. Saya pergi tengok kak kan, lumpuh. Saya tengok, Allah kesian, lumpuh ni. Tengok saya tanyalah, anak mana? Saya tak mahu sebut nama, sebab anak mana? Dia kata kena halau keluar dari rumah. Lepas kami serah dia kahwin, dia dapat lesen apa semua, dia halau kami keluar dari rumah. Demi Allah, saya tak benar tuan. Kalau saya berdosa yang besar, saya tak benar. Jadi sedih lah, saya tengok sedih kan. Saya tengok dalam hidup dia dulu, tak tahu apakah balasan yang Allah bagi kat dia sampai dia terima hukuman sedemikian rupa. Jadi saya pun nak buat macam mana kan? Berubatlah lebih kurang tu. Duk tak lama mak dia mati. Ayah dia mati. Bila ayah dia mati, mak dia mati, kontraktor yang selama ni megah dengan rumah besar, hidup mewah, jatuh miskin, jual lori, habis jual papa ke dana tu. Hidup merana lah ni. Tengok, naik kerana mak bapak, jatuh kerana mak bapak. Jadi pelaris yang paling besar ialah ibu dan ayah kita. Tak payah cari tok pekong mana, jaga baik-baik ibu bapa kita. Tengok tuan-tuan, kisah ni berlaku di depan mata saya. Dan saya cerita ni, saya tak mahu sebut sebab bini dia tu kawan saya. Kawan saya kan? Jadi saya tak mahu sebut lah, sebab tak mahu aib dia. Tapi kalau dia dengar cerita ni, dia tahu dia lah tu. Sebab apa? Tengok tuan-tuan, daripada seorang kaya, billionaire, semua habis. Papa ke dana tuan, papa ke dana kat kulitnya kan? Dan inilah sebab apa nak doa ibu dan bapa. Terima kasih bagi topi, makin hancur koboi saya tengok saya pakai topi. Tu tengok doa ibu bapa, sebab ibu bapa lah pelaris yang paling mustajab. Ibu bapa pelaris yang paling besar. Tengok tuan, berkat ibu bapa. Walaupun mak bapa dia tak semayang, walaupun mak bapa dia pelacur, walau tak kisahlah apa pun mak bapa jahat, jangan sekali-kali kita tak mengaku mak kita. Jangan tak kena mengaku itulah mak aku. Jangan mengaku. Jangan buang lah. Walaupun mak dia perangai macam tu, jangan buang. Dia tetap mak kita. Dia tetap mak kita. Sebab itulah mak ayah dah tak ada. Tak ada. Saya mak saya tak ada. Mak saya tak ada umur 40 tahun. Mak saya tak ada kerana sakit kanser usus dekat kemaluan dia. Mak saya. Bapak saya tu berubat orang penyakit bawah. Dia berubat penyakit bawah, macam-macam bawah dia berubat. Semua penyakit bawah dia berubat, alhamdulillah lega. Tapi ilmu lama-lama ni, kalau tak putus ubat, penyakit tu mai ke anak bini dia. Mak saya kena, bapak saya tak boleh nak berubat. Sebab apa? Bila bapak saya tak nak berubat dah, sebab berubat tak jadi. Dia berubat orang lain jadi. Dia berubat mak saya tak jadi. Akhirnya mak saya meninggal dunia dengan penyakit kanser. Tu. Barah ni selalunya kalau berubat kena putus ubat. Kalau tak putus ubat, benda tu kalau ilmu lama dia mai kat perawat ataupun ke anak bini dia. Akhirnya mak saya meninggal dunia umur 40 tahun. Mati muda lah. Maksudnya mak saya mati muda kan? Bapak saya ni pula tuan-tuan kan, ni bapak saya ni, bapak saya ni pula garang. Bukannya kaling-kaling orang dia garang, tegah bukan kata garang, tegah lah. Ni bapak saya ni. Ni bapak saya. A tak pernah jadi B. Kalau C tak pernah jadi D. Tu apa ya? Misal merah, orang panggil asal misal, orang tu takut ke dia. Handsome kan. Dari bapak saya ni orang yang setia. Orang setia. Nak lihat, kita tengok bapak saya orang setia. Mak saya ni orang garang. Tu, tengok muka lah. Tu miso. Garang. Garang. Memang garang. A tak pernah jadi B.
Askar tak? Dia bukan askar. Dia bukan askar. Bukan askar. Jadi, bapak saya meninggal dunia, mak saya meninggal, dia tak pernah kahwin. Waktu tu adik saya kecil lagi. Adik saya kecil, dia tak kahwin. Dia jaga adik saya tu sampailah dia meninggal dunia. Kan? Dia jaga dia sebab dia tak pernah kahwin. Sebab apa? Tu setia bapak saya ni. Kan? Orang tua-tua dulu tuan-tuan. Polis ke tak? Dia bukan polis, dia bukan askar. Dia tok berumur perawat. Habis dia kerja buat orang aja. Dia kerja buat orang. Dan orang tua saya tuan-tuan, bagus tak bagus ni. Kalau siapa yang kenal lah, ni kalau dengar lah ni, kenal yang orang tua ni. Ada tok orang mahang ke mana kenal orang tua. Siapa susah cakap, walaupun rumah dia kecil, siapa susah, dia panggil mas duduk dengan aku ni. Tak nak makan, aku beri makan. Aku jaga hang. Duduk. Sampai teratur sekalian. Dia beli lok, beli ikan, masak. Sebab apa? Waktu mak saya tak ada kan. Dia panggil duduk dengan aku ni. Susah. Lepas tu ambil pelan-pelan hancur rumah. Bila ada rumah, pindah. Bawa anak bini hang. Tu orang tua saya bagus tak bagus ni. Kalau tuan-tuan kata tak ada duit, dia sedangkan dia pun tak ada duit. Sebut orang tak ada duit, dia ambil duit dia tu bagi. Padahal dia pun tak ada duit. Tu orang tua saya ni. Dia tak ada duit tuan-tuan. Tapi, bila orang sebut orang tu tak ada duit, dia ambil duit dia bagi. Nah. Padahal dia pun tak ada duit. Orang tak nak makan. Dia bagi makan apa dia makan. Padahal dia pun tak nak makan. Tu orang tua saya tu. Bagus dia tu.